Dalam video saya yang lepas, saya telah membina enjin Stirling ini untuk menggerakkan sebuah basikal. Adakah itu bergerak sendiri? Itu sedang berjalan. Dan walaupun saya sangat teruja untuk membuatnya berjalan, prestasinya sangat teruk. However, like with any engineering, Lebih lanjut tentang itu nanti. Masalah terbesar yang saya hadapi dalam video lepas ialah pengembangan udara panas tidak menolak ombo cukup jauh, yang mana saya selesaikan sementara dengan menggunakan offset ankle yang lebih pendek. Tetapi apabila saya mereka bentuk enjin ini, pengiraan saya menunjukkan bahawa ia sepatutnya menghasilkan pengembangan yang mencukupi. Jadi, kemana perginya semua udara yang sedang mengembang itu? Di dalam silinder bawah ini, terdapat apa yang dipanggil omboh pengalih, yang hanya menolak udara antara bahagian panas dan sejuk enjin. Dan adalah penting bahawa ruang di dalam omboh ini kedap udara, yang mana sekarang ini tidak. Untuk membaikinya, saya telah mereka bentuk plat bawah baru untuk pengalih dan menggunakan epoksi suhu tinggi untuk melekatkannya pada cawan keluli tahan karat yang sepatutnya menghasilkan kedap udara. Masih ada lubang kecil di tempat ia bersambung dengan aci keluaran. Tetapi apabila semuanya dipasang bersama, lubang ini juga akan ditutup rapat. Saya juga telah menanggalkan silinder kuasa utama dan membeli alat hon silinder yang membantu melicinkan garisan-garisan yang disebabkan oleh proses pemesinan. Ia juga menghasilkan corak silang halus pada dinding silinder. Ini membantu pelinciran yang lebih baik apabila minyak digunakan. Dan saya telah memesin ombo baru yang direka khas untuk pengedap cawan TPU cetakan 3 dimensi ini yang memberikan kedap yang sangat baik dengan geseran yang sangat sedikit. Dan ini diapit pada omboh dengan gelang teflon yang akan bergerak di bahagian dalam silinder. Jadi dengan engkol lama yang lebih besar dipasang pada enjin yang sebelum ini tidak berfungsi, adakah ia akan berfungsi sekarang dengan pengubahsuaian baru? Bukan sahaja ia kini berfungsi dengan jumlah pengembangan yang dijangka, tetapi anjakan engkol yang lebih besar bermakna output torque yang lebih tinggi dan ia juga berputar pada RPM yang lebih tinggi. Walau bagaimanapun, pengembangan udara bukanlah satu-satunya perkara yang menghasilkan kuasa, kerana kita juga perlu mengecutkan udara dengan menyejukkannya, yang merupakan tugas bahagian enjin ini. Oleh itu, sirip penyejuk udara dan paip penyejuk air digunakan. Walau bagaimanapun, air hanya menunjukkan blok enjin belakang kerana ia dipisahkan daripada bahagian ini dengan gasket kecil. Jadi, apabila menjalankan ujian pegun ini, bahagian yang disejukkan udara sukar untuk kekal sejuk. Jadi saya telah menanggalkannya dari enjin dan mengubah suai bahagian bawah blok dengan menambah saluran penyejukan air yang mungkin tidak akan menyejukkan seluruh blok secara sekata, tetapi ia sepatutnya dapat membantu sedikit. Selain itu, apabila udara menjadi sejuk, ia mengecut dan menghasilkan vakum di dalam enjin. Tetapi pengedap cawan pada omboh ini hanya berfungsi apabila tekanan dikenakan pada satu bahagian, kerana cawan itu akan mengembang untuk menutup rapat dengan dinding silinder. Tetapi jika terdapat vakum di bahagian ini, udara akan mudah mengalir melepasi pengedap tersebut. Jadi, saya telah mengubah suai ombo ini untuk menggunakan dua pengedap cawan yang dipasang bertentangan arah, yang sepatutnya masih dapat menghasilkan pengedapan di bawah vakum. Pengedap ombo bertindak dua kali ini juga menjadikan enjin jauh lebih mudah untuk dihidupkan. Kerana apabila udara mengecut dan menghasilkan vakum, ombo tidak perlu melawan mampatan. Ia hanya ditarik dan ditolak ke kedua-dua arah. Dan kita telah mendapat tambahan 100 RPM. Sehingga sekarang, saya telah fokus pada pemanasan dan penyejukan udara. Walaupun perlu memanaskan udara dan kemudian membuang haba berlebihan melalui penyejukan air setiap kitaran adalah sangat tidak cekap. Tetapi ada cara untuk mengitar semula sebahagian tenaga haba ini dengan menggunakan regenerator. Sekarang, ini kedengaran jauh lebih rumit daripada sebenarnya, kerana penjana semula hanyalah bahan yang mempunyai luas permukaan tinggi dan konduktif haba. Seperti jejaring keluli halus yang diletakkan di antara bahagian panas dan sejuk enjin, dan udara dipaksa untuk mengalir melaluinya. Jadi, apabila udara panas mengalir di sekitar omboh pengalih, ia memindahkan sebahagian tenaga haba ke dalam jejaring dengan memanaskannya, yang juga sedikit menyejukkan udara tersebut. Kemudian, selepas ia benar-benar disejukkan oleh bahagian sejuk, ia mengalir kembali melalui jejaring penjana semula, yang memanaskannya semula apabila ia menyerap semula sebahagian tenaga haba yang telah dipindahkan sebelum ini, mengitar semula haba yang sepatutnya hilang ke udara luar. Ini bermakna
kurang tenaga diperlukan untuk memanaskan udara dan kurang haba perlu dikeluarkan oleh bahagian sejuk. Secara tradisional, bahan penjana semula ini akan kekal pegun di dalam silinder enjin. Namun, saya ingin memasangnya di bahagian luar ombor pengalih yang pada dasarnya melakukan tugas yang sama. Untuk melakukan ini, saya memotong helaian silikon nipis untuk membalut bahagian luar ombor pengalih. Ini akan menebat bahan penjana semula daripada pengalih serta membolehkannya mencengkam ombor dan diharapkan dapat mengelakkannya daripada tergelincir. Kemudian, saya membeli jaring keluli tahan karat halus yang boleh saya potong mengikut bentuk dan balut di sekeliling helaian silikon dan menggunakan dawai kuprum untuk mengikatnya pada tempatnya. Tetapi, bolehkah pengubah suaian asas seperti ini memberikan perbezaan besar kepada prestasi enjin? Baiklah, mari kita pasang semula ke dalam enjin dan lihat hasilnya. Dengan enjin kini berputar pada 588 RPM berbanding 326 RPM sebelum ini, saya benar-benar kagum bagaimana hanya menambah sedikit jejaring keluli tahan karat boleh memberikan peningkatan besar kepada prestasi. Walaupun bunyinya tidak begitu tepat, sekurang-kurangnya untuk enjin Stirling, ia hampir kedengaran seperti enjin pembakaran. Walaupun tiada pembakaran berlaku, sekurang-kurangnya di bahagian dalam. Sebaik saja enjin mula perlahan, saya perasan bol engkol ini longgah. Yang mungkin menyebabkan bunyi ketukan, tetapi saya juga perasan ada sedikit goyangan pada aci ini yang disambungkan kepada ombor kuasa. Dalam bahagian pertama projek ini, saya gunakan bush teflon. Di sini supaya aci boleh bergerak lancar. Tapi ia terlalu longgar, jadi saya naik taraf kepada galas linear. Namun nampaknya galas itu pun sudah mula longgar juga. Akhirnya saya telah menempah beberapa jenama galas berkualiti tinggi dan mahal serta aci berketepatan tinggi. Namun semuanya nampaknya masih ada sedikit longgar. Dan saya rasa ini kerana ia direka untuk pergerakan lancar sepanjang aci dengan kelonggaran minimum dalam arah ini. Tetapi saya perlukan kelonggaran putaran yang sangat kecil yang biasanya anda selesaikan dengan menggunakan 2 galas bersama-sama. Tetapi kerana saya tidak mempunyai ruang untuk itu dalam reka bentuk enjin saya sekarang, saya perlu membuat galas linear saya sendiri. Untuk melakukan ini, saya telah memesin satu komponen kecil yang mempunyai 4 lubang berulir, yang mana saya boleh pasangkan galas berbola kecil padanya. Ini menghasilkan satu saluran berbentuk V yang diharapkan akan membolehkan aci bergerak dengan lancar dan saya boleh pasangkan ini pada plat belakang enjin. Dengan satu lagi blok galas yang memegang 2 lagi galas, ia akan mengepit aci kepada satu paksi pergerakan sahaja. Dan kelonggaran itu pada dasarnya telah dihapuskan. Sebelum menjalankan ujian lain, saya ingin memeriksa sama ada bahan penjana semula itu dalam keadaan baik. Tetapi selepas mengeluarkan silinder, jelas terdapat satu masalah. Terdapat serbuk putih yang pelik di dalam enjin yang nampaknya berasal dari helaian silikon dan ia berada di merata-rata tempat. Namun, selepas mengeluarkan jaring, nampaknya hanya bahagian atas silikon yang terbakar kerana ia paling hampir dengan penutup panas. Jadi, penyelesaian cepat dan mudah saya ialah hanya memotong bahagian yang terbakar ini dan memendekkan penjana semula itu. Tetapi saya juga menggandakan ketebalan jaring untuk menggantikan bahan yang hilang itu. Walaupun menggunakan blowtorch untuk menjalankan enjin ini berfungsi dengan baik, ia agak bising, yang merosakkan sifat enjin Stirling yang sepatutnya sangat senyap. Jadi, saya ingin membina pembakar yang lebih kekal dan tidak sekuat itu bunyinya. Ide saya adalah untuk membuat penyejuk haba dengan permukaan luas daripada kepingan tembaga ini, kerana ia akan mengalirkan haba dari api ke bahagian panas enjin. Penyejuk haba ini menggunakan 5 plat dengan banyak lubang yang dimesin supaya haba boleh melaluinya. Namun, lubang pada setiap plat tidak sejajar, jadi haba tidak mempunyai laluan terus dan diharapkan dapat disalurkan ke dalam tembaga sebanyak mungkin. Ia kemudian boleh dipasang terus ke bahagian panas enjin. Dan untuk ujian awal, saya beli pembakar spirit metil kecil ini untuk lihat sama ada ia boleh menggerakkan enjin. Selepas beberapa minit, tembaga mula teroksida dan hilang kilauan warnanya. Dan enjin masih belum cukup panas untuk berfungsi. Jadi, saya tambah sedikit selimut kimpalan tahan api dengan harapan dapat menambat enjin dan membolehkan suhu meningkat lebih tinggi. Tetapi ia masih belum cukup panas. Kemudian, saya beli sunggu pembakar alkohol untuk membuat pembakar sendiri. Dan saya jalankan beberapa ujian dengan memanaskan sedikit air. Dengan mengukur kenaikan suhu air, saya boleh kira tenaga haba yang dihasilkan oleh api, yang bagi satu sumbu, puratanya sedikit melebihi 200 watt.
Jadi saya buat pembakar khas daripada tin besi dan gunakan 4 sumbu dengan harapan dapat menghasilkan 800 watt haba. Dan saya isi tin itu dengan spirit metil. Dengan penyejuk haba tembaga juga ditebat, suhu enjin dapat naik jauh lebih tinggi. Walaupun begitu, sekarang kita ada satu lagi masalah. Ada sesuatu. Sebahagiannya terbakar di atas benda itu. Selepas memadamkan api, saya ingin sekurang-kurangnya menghidupkan enjin. Jadi saya isi pembakar dengan lebih banyak spirit metil dan terus memanaskannya. Dan apabila bahagian panas enjin mencapai 240 darjah Celsius, enjin itu mula berfungsi. Saya rasa agak memuaskan melihat api di satu sisi dan pergerakan di sisi lain, yang dihasilkan sepenuhnya oleh pemanasan dan penyejukan udara. Tetapi ia juga terasa seperti satu langkah besar ke belakang dari segi pengeluaran kuasa. Jadi, sebelum saya habiskan lebih banyak masa untuk cuba membuat pembakar yang betul untuk benda ini, saya rasa saya akan kembali kepada yang boleh dipercayai. Obor gas. Kerana saya tahu ini menghasilkan haba yang cukup untuk menggerakkan enjin. Apa yang saya fikirkan ialah hanya memasangnya di bahagian depan basikal seperti ini, yang mungkin nampak agak pelik, tetapi ia sepatutnya tidak mengapa untuk ujian tunggangan awal. Kemudian, saya perlu membina sistem clutch untuk menggantikan roda tenaga ini supaya kita boleh memacu roda belakang. Dan juga menyiapkan semua sistem penyejukan air dengan pam dan radiator bersepadunya sendiri. Hanya untuk melihat sama ada ini benar-benar boleh menggerakkan basikal. Kemudian jika ia berjaya, saya boleh luangkan sedikit masa lagi untuk cuba mengoptimumkannya dan memastikan pembakar ini berfungsi dengan baik. Jadi saya telah menanggalkan pemasangan pembakar dan silinder untuk mendedahkan heatsink tembaga yang tidak begitu menarik. Tetapi selepas menanggalkannya dari penutup panas, saya terfikir, mungkin saya patut cuba menambah luas permukaan dalaman bahagian panas supaya udara dapat dipanaskan dengan lebih berkesan. Malangnya, ini sukar untuk dimesin ke dalam penutup keluli tahan karat. Tetapi satu idea cepat dan mudah yang saya dapat ialah memotong sebahagian daripada dawai jejaring yang sama digunakan untuk regenerator dan memasangnya di dalam penutup ini menggunakan tab kecil ini. Ini mungkin tidak sebaik heatsink yang dimesin, tetapi ia adalah pengubahsuaian yang mudah dan patut dicuba. Saya kemudian telah mereka satu pendakap yang mencengkam pada pemegang obor serta mencengkam pada rangka basikal. Kita ada sudut yang sempurna untuk memegang muncung obor betul-betul di sebelah penutup panas enjin, yang nampak agak pelik tetapi menyelamatkan saya daripada perlu memegangnya. Langkah seterusnya ialah membina clutch yang memerlukan roda tenaga baru yang saya cetak 3D dan gunakan bolt untuk menambah beratnya. Kemudian, untuk bahan clutch, saya beli bahan gabus yang dilekatkan dengan getah nitril ini yang sepatutnya memberikan geseran yang baik dan mempunyai pelekat di satu sisi supaya boleh melekat dengan baik pada roda tenaga. Kemudian, untuk plat kelak yang satu lagi, saya memilih untuk menggunakan kertas pasir kerana ia murah dan memberikan cengkaman yang sangat baik terhadap gabus getah dengan hanya sedikit tekanan. Sebaik saja cakera kertas pasir dipotong, saya boleh terus melekatkannya pada plat clutch dengan pita pelekat dua sisi. Sudah tentu, clutch ini mungkin tidak dapat menampung kuasa yang besar seperti kelas enjin sebenar. Tetapi untuk output kuasa enjin Stirling ini, ia sepatutnya boleh bertahan dengan baik. Dan kedua-dua plat itu boleh ditekan bersama menggunakan tuil kecil yang saya reka pada pelekap clutch yang akan ditarik oleh kabel. Jadi, setelah dipasang, dengan spring kecil di antara plat-plat itu, clutch boleh dipasang pada rangka basikal. Dan saya boleh lalukan beberapa tiub ke bahagian hendal di mana tuil clutch yang sangat ringkas dan dikawal dengan ibu jari boleh dipasang. Tuil clutch ini hanya terdiri daripada dua bahagian dan menarik kabel yang mengawal clutch di bahagian belakang basikal. Menekan kedua-dua plat itu bersama-sama dan diharapkan dapat menghubungkan pemacu ke roda belakang. Jadi, mari kita hidupkan blowtorch dan cuba ujinya. Dengan clutch dihubungkan, saya boleh memutar roda untuk menghidupkan enjin secara tolak mula. Tapi lihat apa yang berlaku bila saya melepaskan clutch. Ia dengan cepat meningkat kepada lebih 800 RPM
Dan saya boleh menghubungkan semula clutch untuk menurunkan RPM sambil mempercepatkan roda hingga ke kelajuan. Dengan blowtorch di matian, jelas bahawa penyelesaian galas linear saya berjalan jauh lebih lancar. Dan jaring tambahan di dalam penutup panas memanaskan udara dengan jauh lebih cepat, menghasilkan RPM yang jauh lebih tinggi apabila clutch dinyahaktifkan. Sekarang, apa yang diperlukan hanyalah sistem penyejukan air bersepadu sendiri. Yang saya pilih untuk menggunakan radiator gaya PC kerana ia murah dan menggunakan sambungan paip yang sama seperti enjin saya, yang boleh diapit dengan kemas di bahagian rangka ini. Kemudian, untuk mengepam air, saya membeli pam kecil 12 volt ini, yang buat masa ini tidak sesuai dengan sambungan paip saya. Tetapi, daripada membeli penyesuai yang betul, saya memutuskan untuk mengubah suai bahagian atas pam dan mencetaknya menggunakan Formlabs Form 4 saya. Kerana ini membolehkan saya membuat takungan kecil di atas pam untuk memudahkan pengisian sistem. Dan sabungan paip boleh dipasang terus tanpa memerlukan sebarang penyesuai. Selain itu, apabila dipasang pada rangka basikal, sudut yang telah direka pada sambungan ini jauh lebih sesuai untuk membolehkan tiup menghala ke atas menuju ke enjin dan radiator. Dan saya boleh menggunakan corong kecil dan tiup untuk mengisi sistem dengan air. Sekarang pam ini dinilai untuk 12 volt, tetapi apabila saya menaikkan voltan kepada 12 volt, ia mula mengalami kavitasi dan menjadi sangat tidak efisien. Dan ia nampaknya berfungsi paling baik pada kira-kira 3,5 hingga 4 volt. Yang mana sangat sesuai kerana saya boleh menjalankan seluruh sistem menggunakan satu sel lithium ion sahaja. Dan ia hanya menggunakan kira-kira 2 watt kuasa. Saya rasa sudah tiba masanya kita uji basikal ini. Cuma tunggu basikal saya panas dulu. Betul. Sementara ia sedang memanas lagi, saya mungkin akan tunggang sekejap sebab saya risau radiator akan jadi terlalu panas bila tiada aliran udara padanya. Saya beritahu awak, ia memang panaskan kaki saya lepas ni. Sebenarnya agak selesa juga. Ia macam ada tempat duduk yang dipanaskan. Saya tak pernah ada tempat duduk panas atas motosikal. Oh, sekarang ia sedang berjalan. Saya rasa kita perlu tambah sejenis pelindung udara di sini sebab bahagian depan masih belum cukup panas. Baiklah. Jadi sekarang saya telah buat satu penghadang angin supaya harapnya sekarang ia akan cukup panas. Oh, saya buat enjinnya mati. Ia ada sedikit kuasa. Saya boleh rasa sedikit sahaja. Cuma tidak banyak. Saya rasa mungkin kuasanya sekitar 30 watt sahaja. Itu pun yang terbaik. Tapi saya beritahu awak, ia memang boleh berjalan agak lama juga. Saya kemudian terfikir, mungkin ia akan berfungsi lebih baik pada kelajuan yang lebih tinggi kerana aliran udara tambahan akan membantu menyejukkan radiator dan bahagian sejuk enjin, sekaligus mewujudkan perbezaan suhu yang lebih besar serta berpotensi membolehkan enjin beroperasi pada RPM yang lebih optimum. Jadi saya kayuh hingga laju dan kemudian saya lepaskan clutch. Ia bukan mengayuh.
Ever seen a Stirling engine-powered bike before? Can't say I have. Selamat sejahtera, Tuan. Selamat sejahtera. Apakah itu sebenarnya? Ia memang berfungsi dengan lebih baik pada kelajuan yang lebih tinggi. Saya tak pasti sama ada ia mencapai julat kuasa, ia beroperasi pada RPM yang paling cekap atau penyejukan air memang lebih baik pada kelajuan yang lebih tinggi. Ia masih belum cukup untuk macam mengekalkan kelajuan yang tetap. Tapi Dah hampir, memang hampir sangat. betul? Jadi sekarang giliran Sam menaiki basikal Stirling. Ia akan menjadi menarik apa pendapat Sam tentang basikal ini. Kerana berat badannya kira-kira 20 kilo kurang daripada saya. Jadi, bantuan kecil daripada enjin itu mungkin akan membantu Sam sedikit lebih berbanding saya. And engage. Power. Jadi, pengurangan berat membolehkan enjin memberikan sedikit bantuan. Tetapi bagaimana pula prestasinya apabila Sam mencubanya pada kelajuan yang lebih tinggi? Oh, memang terasa enjin itu menolak saya ke hadapan. Bunyi dia memang sangat hebat. Walaupun enjin memberikan sedikit bantuan kuasa, ia tidak akan menolak saya mendaki mana-mana bukit. Tapi saya rasa penting untuk diingat bahawa dengan beberapa pengubahsuaian yang agak kecil, enjin ini berubah daripada ini It's actually running. kepada ini. Dan saya rasa ia akan berputar dengan lebih laju dengan meningkatkan pemindahan haba di dalam enjin yang akan membolehkan nisbah takal yang lebih baik untuk mencapai lebih banyak torque dan mungkin mengekalkan kelajuan pelayaran yang tetap. Tapi buat masa sekarang, terima kasih banyak kerana menonton.